Tak payah. Korang kata korang nak try classmate korang. Kau ingat crush kau nak ke kat kau? Z is back. Belanja makan dekat DC dah. Belanja iPad dah. Belanja yuran SEM dah ni. Abang ni nak pergi. Abang nak gunting rambut lah? Dah, aduh dah. Saya nak belanja orang gunting rambut. 30 orang. Tapi dah gunting. Dah minum? Dah minum dah kenyang lah. Ya. Tak payah. Tak payah. Saya nak belanja orang ni. Yelah, abang ni kau. Tak payah. Abang dia minyak. Abang isi dia minyak. Yang banyak lagi? Tak, saya datang nak belanja orang. Abang dia pula. Ya. Yalah. Berapa ringgit? Okay bang, elok. Terima kasih bang ni. So tahun ni charity pertama aku untuk tahun 2026. Korang esok nak exam kan? Tapi rambut macam ni. Rambut macam ni. Korang kata korang nak try classmate korang. Kau ingat crush kau nak ke kat kau? Wish, handsome ni. Dalam video-video aku sebelum ni kan, live ke, selalu gak ada yang tanya aku potong kat mana. Aku tahu. Tengok CJ dia. Lawa tu. Yang tengok video ni, kau cakap je nak rambut macam Z. Nanti dapat macam ni. Untuk 30 student. Ni aku pernah tu tau. Dia buat kerja gila aja. Ni 30 orang tau. Belanja dah. Dia dah belanja, follow lah TikTok dia. Shout out to Golden Boy FX. Dia bagi first setup 120 pip TP. Dia bagi second setup 70 pip running. Aku sempat collect nak dekat $700 ke $2,700. Kalau tak ada channel Golden Boy FX tu, tak adalah aku belanja korang hari ni. Kalau video ni blow up, dapat 1 juta views macam dulu, macam aku buat charity before this, aku nak belanja 300 orang student pula aku tinggal rambut. Make sure job final tu elok-elok. Good luck semua.